1 November 2006, pelajar cemerlang penerima pertama beasiswa yang di Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 2006, 10 orang pelajar cemerlang Malaysia menjadi penerima pertama beasiswa yang di Pertuan Agong. Beasiswa tersebut disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulail yang di Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Beasiswa yang diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ini merupakan yang pertama diperkenalkan. Penerima beasiswa ini bakal melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan doktor falsafah PhD dalam bidang sains dan teknologi di universiti terkemuka dunia, antaranya di Harvard University, University of Oxford, Imperial College London dan Cornell University. Beasiswa ini diperkenalkan bagi memberi pengiktirafan kepada pencapaian pelajar-pelajar terbabit dari segi akademik, kebolehan dan penglibatan mereka secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan.